petua tradisional untuk kuatkan buah pinggang. Save lah video ni siap-siap, nanti hilang dah satu hal nak kena ingat semula. Nanti kalau ada petua lain, kongsilah sama atau kau pernah cuba mana-mana petua dalam ni. Okey, kalau kau selalu rasa cepat letih, kencing berbuih atau belakang pinggang, rasa berat, video ni untuk kau. Ramai orang tak tahu banyak bahan dapur yang boleh bantu kuatkan dan jaga buah pinggang secara semula jadi. Pertama, bawang putih, makan seulas mentah waktu pagi. Dia bantu lawan jangkitan dan buang toksin dalam darah. Kedua, daun pegaga, bantu lancarkan peredaran darah dan buang lebihan air dalam badan. Ketiga, air kelapa muda, bantu turunkan tekanan darah dan cegah batu karang. Keempat, nenas batu, hiris, rebus dan minum. Pahit sikit, tapi dia bantu stabilkan fungsi penapisan ginjal. Kelima, halia merah, bantu lawan radang dan buang angin, bagus untuk ringan badan. Keenam, daun dukung anak, tumbuk, tapis dan minum. Dulu orang guna untuk kencing kotor dan jangkitan buah pinggang. Ketujuh, cuka epal campur madu dan air suam. Minum waktu pagi, bantu turunkan asid urik dan bersihkan darah. Dan kalau badan dah berat sangat, kaki selalu bengkak. Rendam kaki dalam air rebusan serai dan halba. Ringan sikit rasa badan lepas tu. Tapi nak buat semua ni satu-satu, hari-hari, kau kena rajin. Sebab tu aku sendiri pilih cara yang senang. Dalam jus tiara, herba dia memang fokus untuk bantu buah pinggang. Ada buah kulim, ubi gegeli, nenas batu, gabungan herba yang bantu lindungi buah pinggang, lawan keradangan dan bantu fungsi penapisan. Minum pagi dan malam, satu sachet terus koyak dan minum. Tak payah rebus, tak payah susun ulam. Yang penting, kau konsisten. Simpan video ni. Sebab bila badan mula bagi signal, bila air kencing berbuih atau pinggang mula rasa berat, kau akan teringat balik semua ni.